Dan di antara titik kerisauan Nabi SAW ialah bila mana manusia tenggelam dalam kejahilan dan maksiat dibuat secara terang-terangan. Saya disclaimer sikit lah, saya bukan nak menghukum sesiapa. Saya cuma ulang apa yang Nabi SAW cerita. Tuan-tuan dan perempuan, siapalah saya ni? Ilmu pun tak banyak. Banyak benda lagi yang saya nak kena belajar dalam hidup ni. Tapi satu benda yang saya sentiasa nak pesan dekat diri saya yang naif ni, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah tinggalkan ilmu. Saya bukan condemn tuan-tuan dan perempuan. Saya cuma risau. Sebab kadang-kadang tu saya terfikir, generasi apa yang sedang kita lahirkan. Kita lihat semakin banyak cabaran sosial yang melibatkan generasi muda. Dan ini tanda betapa pentingnya kita untuk kembali ke budaya ilmu. Saya sedih bila budaya membaca ni semakin menghilang. Sedih bila majlis ilmu di masjid yang dihadiri hanya pada warga-warga tua sahaja. Sedih bila tengok kisah perebutan harta, keluarga berpecah belah, isu keretakan rumah tangga yang semakin berleluasa. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak berkongsi satu cerita ringkas lah yang di-share oleh kawan saya sendiri. 3 situasi dalam satu cerita, tapi cukup buat untuk saya rasa macam ditampang. Pertama, seorang bekas pelajar universiti lah. Lepas grad, dia simpan semua buku-buku dia tu dalam satu kotak dan dia letak kat dalam store. Situasi yang kedua, adik dia kemas store. Adik dia tanya dia, buku-buku ni hang nak pakai lagi ke tak? Kalau tak orang pakai, aku nak buang. Situasi yang ketiga, bila mana dia bawa balik rumah sewa dia, roommate dia cakap kat dia, hang duk bawa balik buku lama-lama ni buat apa? Buang je lah. Semua tuan-tuan dan perempuan. Kategori fikir apa yang kita dah bina, sampai ilmu pun kita rasa layak masuk tong sampah. Dia bukan pasal beli buku banyak-banyak tapi tak baca nanti kena hisap. Dia bukan pasal itu. Point dia, kalau dah beli, bacalah. Kalau dah habis baca, simpanlah untuk rujukan. Kalau tak mau, sedekah. Tapi janganlah buang. Sebab bila kita buang buku tanpa sedar, kita sedang buang nilai ilmu. Sedangkan para ulama dulu bermati-matian nak dapatkan ilmu. Lepas tu mereka karang pula kitab supaya generasi kita hari ni senang nak akses, nak buat rujukan. Dari penulisan awal sampailah ke penulisan yang moden. Apalagi nikmat ilmu yang kita nak dustakan. Tuan-tuan dan perempuan, Nabi SAW dah pun memberi amaran dalam satu hadis yang mafhumnya adalah sesungguhnya antara tanda kiamat ialah akan diangkat ilmu, datang dengan sifat jahil, arak diminum terang-terangan, dan perbuatan zina berleluasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan satu lagi hadis yang Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya Allah tak tarik ilmu sekaligus, tapi dengan mematikan ulama. Sampai bila tak tinggal seorang alim pun, manusia lantik orang jahil jadi ketua. Bila mereka ditanya, mereka bagi fatwa tanpa ilmu, dan akhirnya mereka sesat lagi menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah.